Okey, ni produk Vivo dah settle tekak dia punya ni ISC yang idle duk jadi naik turun kan. Siapa biasa jadi idle jadi naik turun idle jadi gila kan. RPM jadi gila. Ni salah satu punca dia. Dan yang ni nama idling valve, ada yang panggil idle valve. Aku pakai daripada brand apa Uslin apa dah. Ni hak dia hak lama punya. Ni hak lama aku pakai daripada brand ni. Ni hak lama tu. Tengok aku nampak tutor body dia bersih. Aku cuci sekali dia punya tutor body ya. Alhamdulillah bila scan semua dia punya engine light pun dah tak naik. Bila hak yang ni rosak idea dia jadi gila, jadi tinggi rendah. Tapi boleh jadi juga salah satu punca dia punya pipe vacuum, mana-mana pipe vacuum daripada tutor body ni ke intake ada yang bocor, boleh jadi juga dia naik P0505 dia punya fault code. Ni aku dah buka cek malam, aku cuci sekalian, nampak bersih sikit lah tutor body dia daripada sebelum ni kan. Betul tukar sekali dia punya ISC valve. Okey, sekarang ni kita dah settle buat dia punya throttle body. Kalau yang ada adapt pakai scanner tu lagi senang adapt pakai scanner. Siapa yang tak ada tu kena buat cara manual lah dia punya RPM tu. Okey, sekarang ni tak ada apa dah. Sekarang ni jom siap.